آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita kepadanya. Dalam masa yang sama, kita juga bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini makin bertambah dan berkekalan sehingga ke akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, sebenarnya banyak yang berlaku di sekeliling kita lebih kurang menyamai kehidupan zaman orang-orang yang sebelum kedatangan Nabi SAW. Cumanya adalah beza sikit-sikit tu. Yang dimaksudkan ialah zaman sebelum ketibaan Nabi SAW itu, kalau kata biasanya orang panggil zaman jahiliyah. Bahkan kita tahulah zaman jahiliyah ini adalah zaman-zaman yang sangat-sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok maksud jahil itu sendiri, kalau secara bahasa lah, iaitu orang-orang yang tidak faham, atau orang kita panggil bodoh lah, ikutlah lebih kurang. Bodoh pun boleh, jahil tak tahu pun boleh. Dan benda tu berlaku sebelum ketibaan Nabi SAW. Adakah sebelum daripada Nabi SAW itu tidak ada Nabi-Nabi di Mekah itu? Jawapannya ada. Kerana sebelum Nabi SAW, yang tinggal saki-baki di situ ialah keturunan Nabi Ismail AS. Selepas Nabi Ibrahim AS tinggalkan Sayyidatuna Hajar di Mekah, yang waktu itu tanah yang kosong, tak ada apa-apa, dengan Nabi Ismail AS, maka Nabi Ismail dan Sayyidatuna Hajar tak ke mana dalam tahun itu, duduk di situ dan akhirnya lahirlah keturunan Nabi Ismail AS. Panjangnya cerita dia tu, keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan, sehinggalah adalah keturunan Nabi Ismail ni, kerana dah jauh sangat dengan Nabi Ismail ni jarak dia, maka sudah ada yang bawa kesesatan. Sehinggalah salah seorang yang bawa itu sebelum adanya Nabi SAW, yang bernama Amr bin Luhai. Saya tak tahulah, tak pernah dengar tak nama Amr bin Luhai ni. Dia adalah orang yang pertama buat balik berhala. Bila dia keluar, dia tengok orang di luar daripada kota Mekah ini menyembah berhala. Bila dia tengok menyembah berhala, dia pun tanya, buat apa ni? Orang yang sembah berhala tu dia sebut bahawasanya kalau kita minta melalui berhala ni mudah dapat. Waktu itu mereka menganggap berhala ini sebagai kabel untuk mudah dapat.
Jadi pada dia bukan kita minta oleh berhala ni, tapi berhala ni sebagai pemudah cara. Kalau kau minta direct, payah sikit. Jadi kalau nak cepat, minta oleh berhala ni, maka mudah dapat. Macam orang nak dapat kerja tak? Kalau pergi interview kosong, takut payah dapat. Cari orang-orang yang kendor sikit, kok mudah boleh. Wallahualam. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi kabel je melalui berhala. Maka Amr bin Luhai kata, okey lah juga ni. Kalau boleh macam ni, cantik lah. Dia pun balik dua kita. Dia buat balik, itulah asal permulaan orang di Mekah. Mulalah dalam keadaan kesesatan. Salah satu sebabnya kerana beranggapan melalui inilah mudah untuk kita dapat. Asalnya bukan dia semua berhala tu. Tapi lama kelamaan benda itu sudah bertukar menjadi sembahan. Walaupun pada awalnya memang tetap salah. Kata Allah, lalu kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Luhai duduk dalam neraka mengheret tali perut, usus perutnya sambil berjalan. Itu disebut oleh Nabi SAW. Maka bermulalah zaman jahiliyah sehingga datang Rasulullah SAW nak betulkan zaman tu cukup susah. Dan kadang-kadang bila kita fikir balik, kenapa Nabi SAW diutuskan kepada orang Arab? Kenapa Nabi SAW dia tak turun di tanah Melayu? Bahkan saya tak pastilah, kalau tuan-tuan ada dengar ke tidak, ada tak Rasul-Rasul di kalangan orang Melayu yang nama Rasul tak cik? Dulu seorang di Selangor terkenal dengan nama Rasul Kahar. Itu bukan Rasul, itu nama dia. Bahkan orang menganggap dia sebagai Rasul. Itu semua dah Rasul. Tapi dalam konteks orang Melayu kita ada tak Rasul? Jawapan dia, Wallahualam, memang tidak ada lah. Ada tak Nabi-Nabi? Yang kita tahu Nabi-Nabi ni 313,000 orang. Ramai. Ada tak orang Melayu dengan Nabi? Wallahualam, saya pun tak tahu nak jawab. Tapi setahu yang kita tahu, tak ada. Tidak ada Nabi-Nabi daripada bangsa Melayu ni. Dan saya boleh jawabnya, Wallahualam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita fikir balik, kenapa tak turun kepada bangsa Melayu? Kenapa turun kepada bangsa Arab? Tuan-tuan kalau pernah duduk di negara Arab, tahulah perangai orang Arab macam mana. Bayangkan orang Arab yang sekarang ni Islam, bom kerah kepala. Bayangkan yang dulu jahiliyah, macam mana Nabi SAW nak berhadapan. Cuba tuan-tuan. Sebab itulah kita merasa sedih selepas Nabi dah betulkan bangsa Arab, dah buat macam-macam dengan bangsa Arab ni tuan-tuan, dah betulkan dia, dah tinggalkan macam-macam, dah macam-macam Nabi buat. Akhirnya hari ni lahir pula satu jenis bentuk yang boleh kita sebut jahiliyah moden. Itu je. Hak zaman dulu jahiliyah dulu, sekarang mari pula jahiliyah moden. Saya percaya tuan-tuan tahu, sekarang Iran sedang berperang dengan Amerika dan Israel. Semua orang. Dan semua orang mengikuti perkembangan itu. Kerana kita tahu, perkembangan peperangan ini tidak baik untuk kita. Kerana bila Iran sekat saja Selat Hormuz itu, kemungkinan harga minyak akan naik. Kemungkinan. Dan dia akan beri efek kepada ekonomi bukan setakat di negara-negara Selat Blok Timur sana, tuan-tuan. Termasuklah kita di Asia Tenggara akan efek. Jadi kajian-kajian yang melihat kenapa jadi begitu, kerana Selat Hormuz itu adalah tempat laluan kapal. Tuan-tuan, bila kita baca sedikitlah pandangan penganalisa, siapakah orang yang antara orang yang memberikan tekanan supaya serang Iran? Saya tak nak bincang masalah Iran itu Syiah ke, di dalam Iran itu memang ada ahli sunnah juga ke, saya tak nak bincang. Tapi salah satu yang disebut antara orang yang mencadangkan supaya Iran ini diserang ialah datang daripada Arab Saudi sendiri. Wallahualam. Saya pun tak pasti, tapi itulah yang disebut dalam media sosial. Salah satunya yang mencadangkan untuk serang Iran adalah Arab Saudi. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, Iran dia tak serang Israel saja. Betul, dia tembak Haifa semalam. Tak nak juga. Dan setakat ini kita tak tahu lagi apa perkembangan. Dan kita tahu berapa ramai dah
orang besar Iran dah gugur. Tapi tuan-tuan, yang kita sedih kenapa? Bila Amerika Syarikat serang Iran, dia terpaksa serang Bahrain. Dia terpaksa serang Kuwait. Dia terpaksa serang Qatar. Dia terpaksa serang negara-negara Arab. Kita kata Iran nak berperang dengan negara Arab ke nak berperang dengan Amerika? Jawapan dia berperang dengan Amerika. Kenapa? Kerana tuan-tuan akan dapati di situlah lahirnya kem-kem pengkalan-pengkalan tentera. Antara tempat yang terbesar yang ada pusat kajian Amerika Syarikat berada di Qatar. Berada di Qatar. Amerika Syarikat diserang. Bukannya negara itu diserang, Iran serang tempat-tempat Amerika Syarikat. Dan puncanya kenapa? Kerana negara-negara Arab inilah setelah Nabi SAW tinggalkan, mereka ada satu perangai, iaitu jahiliyah yang dibawa dulu, dan mereka sanggup menerima musuh berada di negara mereka. Dan ini bila Iran serang, orang akan kata jahat tidak sebab serang negara. Tuan-tuan, Riyadh dia tembak lagi tak? Riyadh tu dia tembak. Berapa banyak sahabat-sahabat kita 2 hari lepas nak masuk kepada airport Dubai, tak dapat kerana airport Dubai sudah ditembak. Maka orang kata Iran lah. Maka tetap rujuk balik siapakah yang berpegang Saudi itu sekarang. Tetap ingat balik masa Covid dulu, ingat masa Covid semua tutup, betul tak? Orang yang pergi umrah lepas pada Covid antara orang yang paling beruntung, kerana orang sangat kurang, tak ada orang, bukan senang tak? Kita nak pergi umrah, nak turun ke tempat tawaf pun tak ada orang, sangat susah. Tapi waktu itu sangat untung. Bahkan negara kita pun tutup, negara sana pun tutup. Kita duduk di sini nak datang masjid pun susah, nak pergi surau pun susah. Berapa ramai orang pada waktu itu tanya bila masjid nak buka. Tak ingat 2 tahun kita beraya seorang-seorang, beraya dengan kawan-kawan, beraya dengan keluarga. Kawan-kawan tak boleh nak beraya. Tak ingat berapa ramai yang marah dekat nak raya, tiba-tiba Perdana Menteri masa tu umum, maaf, tidak dibenarkan balik. Oh, sengit saudara-saudara. Setakat tak benar balik boleh tak? Nak pergi beraya rumah kan pun tak boleh juga tak? Ujian pada waktu. Ujian. Bukan untuk kita saja. Semua orang diuji kat situ. Saudi pun diuji. Tutup situ, tutup sini. Buka saja. Hilang saja Covid. Bukanlah 100%, tapi sudah menurun. Apa yang dibuat oleh raja? Apa dibuat oleh kerajaan dia? Dia jemput artis daripada Korea untuk buat sambutan. Saya tak tahulah apa, tapi buat satu konsert besar-besaran. Tetapi Rasulullah SAW tinggal dengan satu bentuk hapuskan jahiliyah. Dia buat balik semua benda yang terakhir. Saya tengok interview orang Saudi pada waktu itu. Dan orang Saudi pada waktu itu, bila konsert tu ada, orang interview penduduk rakyat Saudi. Apa pandangan awak? Apa pandangan awak dengan konsert ni? Apa pandangan? Kita duduk di bumi yang mana lahirnya Nabi SAW. Sepatutnya konsep-konsep macam tu tak ada lah. Salah. Tapi kalau pergi Saudi 30 tahun dulu. Saya pernah sampai ke Arab Saudi masa tu umur saya 15 tahun tu tak. Waktu tu undang-undang dia tu kan, tak boleh ambil gambar di kawasan ada orang lain. Kalau kita ambil, ada orang perempuan negara dia dekat belakang, kita akan dimasukkan dalam penjara. Tuan-tuan takkan jumpa mana-mana perempuan yang bawa kereta di Saudi pada waktu itu. Cerita orang. Dan Saudi tidak membenarkan mana-mana rakyat ni berjalan seorang pada waktu itu untuk perempuan. Undang-undang dia tetap. Tapi sekarang habis saja Covid tetap buat masuk konsert, tanya rakyat dia, apa pandangan awak tentang konsert ni? Rakyat dia kata apa? Sepatutnya konsert ni dah lama ada. Waduh. Kita ingat ke dia marah buat masuk konsert tempat Nabi SAW? Ini orang panggil buat balik semula jahiliyah yang sudah dibuang oleh Nabi, buat balik semula jahiliyah modern yang ada pada zaman. Dan kemudian masuk lagi macam-macam konsep. Tak payah cakap lah, tuan-tuan. Dan sampailah kita mendengar khabar yang tak sebenar, antara yang memberikan cadangan supaya serang Iran datang daripada sini. Saya bukan nak cakap soal Iran. Kadang-kadang ada orang, dan kita nak sokong apa Nak sokong Amerika ke nak sokong Iran? Agak-agak. Kan Iran tu Syiah.
Nak sokong siapa? Kita juga duduk tengah dalam. Sokong Amerika lah. Boleh lah. Sokonglah Donald Trump tu. Sebab tadi dia jadi Tuk Imam semayang subuh. Boleh fikir-fikir sendiri. Boleh fikir-fikir sendiri. Jadi apa yang saya nak sebut, kata Allah, jahiliyah itu dibawa balik dalam kehidupan kita. Yang Nabi SAW dah buang, kita sendiri yang buang. Kita bawa balik budaya hiburan, percampuran, pergaulan lelaki dan perempuan tanpa ada batasan. Yang kita sedih berlaku di tempat lahirnya Nabi SAW. Yang kita sedih berlakunya tempat lahirnya Nabi SAW. Contoh yang mati Allah Subhanahu wa taala. Tak payah cakap negara lain. Kalau sebut sikap jahiliyah yang berada pada zaman Nabi, ada juga pada zaman kita, di tempat kita. Betul ke begitu? Waktu jahiliyah tidak mengenal perzinaan, sehinggalah datangnya Rasulullah SAW. Waktu jahiliyah tidak mengenal antara lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, sehinggalah datangnya Rasulullah SAW. Tuan-tuan, berlaku tak zaman kita LGBT? Berlaku. Berlaku tak zaman kita homoseksual? Berlaku. Ya betul, berlaku dulu zaman kaum Lut. Nabi Lut alaihissalam. Berlaku tak zaman kita? Berlaku. Cuba tengok statistik hari ni. Cuba buka. Tuan-tuan Google je ni, statistik mereka yang kena HIV. Zaman kita dulu, sebut orang HIV, iaitu doktor yang paling ramai. Doktor yang cocok sendiri. Tu cerita dulu. Tak tahu doktor yang cocok sendiri. Mak dadah tu tak. Sekarang orang ambil dadah tak pakai dah cocok-cocok ni. Cuba tanya kaki dadah. Ada lagi gini? Tak ada. Saya tak tahulah. Tapi saya ada cakap dengan seorang polis yang ada bahagian dalam masalah ni. Dia sebut antara yang bahaya sekarang bukan dadah yang cocok ni. Dia nipil dah sekarang. Saya pun tak tahu, tak pernah ambil, tak pernah. Wallahualam. Tapi bukan tu yang paling tinggi HIV ke? Yang paling tinggi HIV, cuba tuan Google, datang daripada hubungan homoseksual. Datang daripada hubungan LGBT itu tadi, tuan. Yang mendapat HIV. Dah paling menakutkan, statistik menunjukkan bahawasanya budak umur 13 tahun pun ada dah kena HIV. Waliyahzubillah. Saya rasa takut sebab saya pun ada anak. Itu cerita masalah mereka yang kena HIV. Cuba tuan buka statistik anak luar nikah. Cuba buka. Kita cerita zaman jahiliyah tidak kenal halal dan haram, tidak kenal mana suami, mana isteri, tak kenal berlakunya perzinaan, dan zaman kita juga berlaku. Berapa banyak statistik itu menunjukkan bahawa kita berada dalam tahap bahaya? Ya, cuba tuan buka. Kalau HIV tu, kalau tak silap saya, daripada 1986 sampai sekarang, yang berdaftar, yang kita tahu, lebih kurang 156,000. Cuba cek balik, kalau salah betul tak saya. 150,000, tuan-tuan berapa ramai. Kalau tuan-tuan tengok statistik anak luar nikah, yang melibatkan pelajar-pelajar yang berzina, tuan-tuan, bawah 19 tahun. Bawah 19 tahun. Berapa orang? Cuba buka. Mencecah 21,000. Lebih-lebih. Saya tak ingat berapa tepat. 21,000 lebih. Angka yang sangat menakutkan. Dah adakah benda tu tak ada zaman sebelum Nabi Muhammad? Memang ada. Memang ada. Dah adakah benda tu tidak ada zaman Rasulullah? Memang ada. Dan benda itu dikembalikan ke zaman kita. Dan kita yang bawakan balik tetap. Tanpa penyelesaian ni. Allah. Dan zaman kita ada banyak lagi jahiliyah yang moden yang mungkin tak ada zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita bercakap soal bila Nabi SAW sebut nanti akan masuk fitnah-fitnah ke rumah orang-orang Arab. Ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Kita berfikir macam mana fitnah ni nak masuk ke rumah orang? Macam mana berita tu nak sampai ke rumah orang? Rupa-rupanya benarlah Nabi SAW bila Nabi sebut fitnah tu masuk ke rumah orang tetap. Malah ini je. Tak ada orang sangka, tak ada orang tahu yang ni akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Ni kalau kita tinggal nak pergi kerja, balik semula ambil tak? Balik semula ambil. Kerana dalam ni lah nak bayar, dalam ni lah nak tengok apa, dalam ni lah tengok maklumat.
Orang tak ada TV, tak apa sekarang. Tapi kalau tak ada ni habis. Duduk makan sekeluarga atas meja, semua duduk ada ni. Tak ada tanya khabar pun, semua duduk tengok ni. Ini jahiliah pun tak boleh nampak. Tak. Ni adalah racun yang paling bahaya, tuan. Pegang Quran, 2 helai, nak tidur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena 2 helai. Tapi hak ni, sekeruk sampai pukul 2 pagi, tak apa ni. Serah. Tak. Jahiliah model. Minta maaf, tuan. Minta maaf. Kalau salah betul masanya. Bila Allah Ta'ala kata walas demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Salah satunya kalau kita tengok masyarakat kita. Masyarakat kita. Kalau dalam paling, saya rasa antara media sosial yang paling glamour sekarang ialah TikTok. Betul tak? Kalau budak-budak muda, orang tua TikTok kan tuan. Tahu TikTok? Ayah mertua saya 70 umur. 70. Saya nak balik raya tahun depan. Saya cari-cari nak beli pisau satu dia. Saya beli pisau. Ya, beli pisau sebab nak bagi dia untuk bila pergi korban tu dia ada pisau. Selama ni kalau dia pergi dia kata dia tak ada pisau. Okey, saya beli dia. Buat balik saya bagi ke dia. Ya, saya bagi dia. Apa yang mertua saya kata? Pisau TikTok kata. Puasa dia bocor kat saya beli di TikTok. Dia boleh tahu saya beli di TikTok. Tu umur 70. Mak mertua saya kata, ayahmu tu pandai dah beli di TikTok macam-macam barang sampai. Saya nak sebut dalam media sosial yang dana yang begitu laju, salah satu jahiliah model duduk di sini ialah walas tadi buang masa kita banyak. Contoh, berapa ramai yang kalau buka TikToknya, kalau live-nya dia tengok ceramah. Kalau live-nya, kalau dia buka TikToknya, dia tengok nasihat-nasihat. Dia tengok pengajaran. Dia tengok Al-Quran. Dia tengok kuliah-kuliah. Berapa ramai. Tetap boleh pergi live. Paling kuat kalau ada seorang ustaz buat live, pergi 1,000. Saya pernah tengok ustaz yang di Kelantan tu. Apa nama? Abu Anas Madani. Apa nama dia? Allah, saya tak ingat, lupa. Tapi gelaran dia Abu Anas tu. Betul tak? Kalau saya tengok itu ada dalam 3,000 tengok dia. Alhamdulillah. Zaman tu. Tapi saya pernah tengok, terlalu je tengok. Orang pakai kulit belangkas, letak atas kepala. Lepas tu, pernah tengok tak? Cecah 10,000 kan tengok tuan. 10,000. Kerja tu macam orang kan tengok tuan. Saya pun tak tahu apa benda dia. Apa manfaat. Tuan pernah dengar orang berlumba siput babi. Belum sebut babi ke saya? Berlumba siput babi. Berlumba siput babi. Kau tahu tak binatang yang slow ni siput. Babi tu mak laju. Tapi nama dia siput babi. Dia orang yang mana? Tahu tak? Dia punya view cecah jutaan. Tahu tak? Tengok tu bagus. La ilaha illallah. Tahu pernah tengok ada satu video yang cecah jutaan. View dia. Apa dia buat? Tunjuk lagi. Pernah tengok video tu lah. Cecah jutaan. Video tu semata-mata tunjuk ke lagi. La ilaha illallah. Saya tak nak sebut ada influencer. Ya, saya bukan menyalahkan. Tak ada masalah. Dia nak itu hak dia lah. Sambil dia duduk masak, dia cerita kisah dia. Cecah puluhan ribu tengok tu lah. Adakah ini yang dinamakan jahiliyah model yang membuang masa yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi? Walas innal insana lafi khusr. Tapi bila tengok suatu kuliah, bila tengok pengajaran kita, bila tengok sesuatu yang tahu, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Adakah apa yang kita tengok oleh beramal saleh? Satu, salah satu model jahiliyah. Mari sini. Dia bukan saya kata benda ni salah. Tak. Tapi kalau tak kena cara, dia akan berlewat. Dah salah tengok orang buat apa-apa. Tak salah. Tapi jangan sampai kita buang. Saya percayalah cakap saya. Kita bangun-bangun. Ni yang kita cari. Hilang ni. Macam mati anak. Tak? Hilang ni. Macam mati anak. Dan ni adalah satu-satu alat
yang kalau kita nak tahu antara punca berlakunya banyak masalah akhlak keruntuhan akhlak. Duduk di sini. Ini antara punca jahiliyah moden yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu. Dulu orang kata, mak kata jangan tengok TV lama sangat, sekejap je. Itu dulu. Sekarang mak kata jangan tengok handset lama. Dan tuan-tuan boleh tengok budak-budak sekarang, majority saya boleh kata ada handset satu solat. Dan dia tak minta handset dia biasa. Saya pergi beli nasi lemak, ada dekat tempat saya tak sebut akak ni. Nah, dia tolong bungkus nasi lemak mak dia. Dia tanya apa mak dia? Mak, bila nak beli iPhone ke? Nanti nak beli iPhone. Mak tu jual nasi lemak tu lah. Bukan saya hina kena jual sebab tak. Saya tahu ada orang jual nasi lemak, duit dia banyak. Tak. Tapi kita kenal mak dia depan ni macam mana tu tak? Bila beli iPhone? Tak. Mak dia kata apa? Orang kering pun pak iPhone. Mak dia kata. Tak. Jadi mak dia kata, sedap pula nak dapat iPhone. Saya pun fikir macam mana seorang budak yang sekolah lagi minta iPhone dengan ibu dia. Dan tak tahu harga iPhone senyum lah. Itu saja. Jadi inilah yang kita sebut. Apa yang kita nak sebut dalam kehidupan kita. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW dulu. Supaya kita tidak adakan lagi pada zaman kita. Tapi bahkan ada yang lebih dulu. Jadi benda ni memerlukan kepada sesuatu. Itu balik semula bila Allah Ta'ala kata wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Maka ingat baik-baik. Nak tengok boleh. Tuan-tuan, kita berada dalam bulan Ramadan. Saya minta tolong satu je kita fikir. Jangan samakan Ramadan dengan bulan raya. Jangan samakan Ramadan dengan bulan Syawal. Jangan samakan Ramadan dengan bulan Rajab. Kerana bulan ini bulan yang sangat istimewa. Dia tak sama lah. Kalau bulan ni duduk scroll TikTok lagi, saya kata kita sudah buang hoax. Kalau bulan ni kita duduk tengok FB lagi, maka betul-betul kita dihantui oleh jahiliyah. Betul-betul. Bulan ni adalah bulan untuk kita menambahkan pahala, kurangkan bermain dengan TikTok, kurangkan bermain dengan perkara seperti ini. Mudah-mudahan apa yang menghantui kita yang kita sebut sebagai arus perdana jahiliyah moden ini tidak jadikan sebagai alat untuk kita buang masa kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10-15 hari nanti ambil masa banyak pula. Saya rasa cukuplah sekarang itu sebagai tazkirah peringatan pada kita. Ingatan ini bukan untuk saya saja, bukan untuk tuan-tuan saja. Ceritalah pada anak-anak kita supaya kita tidak terlalu bergantung kepada handset ini sehingga kita membuang masa-masa yang sepatutnya kita penuhi dengan ibadah kepada Allah dalam bulan Ramadan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.